Alhamdulillah, ada satu berita yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan hasil sokongan daripada para penyumbang semua, 45% dana baik pulih Rumah Ilmu Nadi Al-Quran telah berjaya kita kumpulkan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada setiap insan yang memilih untuk bersama-sama dalam perjuangan kami ini. Percayalah, setiap ringgit yang tuan-puan hulurkan bukan sekadar membaiki sebuah bangunan, tetapi sedang membina ruang yang lebih selesa, yang lebih selamat untuk anak-anak kita terus mengenal, terus membaca dan mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, walaupun proses baik pulih masih belum dijalankan, kelas-kelas Al-Quran kita tetap kita teruskan macam biasa. Setiap hari, rumah ilmu ini masih lagi dipenuhi dengan suara anak-anak yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah nikmat yang sangat besar buat kita semua. Namun, perjuangan ini masih belum selesai. Masih berbaki 55% lagi dana yang perlu kita lengkapkan supaya kerja baik pulih dapat diteruskan hinggalah siap sepenuhnya. Saya mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mempermudahkan setiap urusan ini, melapangkan rezeki para penyumbang, membalas setiap kebaikan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. InsyaAllah, Jumaat ini kita akan meneruskan usaha melengkapkan dana baik pulih Rumah Ilmu Nadi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal kebaikan kita dan menjadikan kita semua asbab lahirnya lebih ramai lagi generasi yang hidup bersama-sama dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan katsira.